Dunia berhutang satu permohonan maaf yang sangat besar kepada Malaysia. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah negara tropika di Asia Tenggara yang sering dipandang sepi oleh kuasa-kuasa besar dalam naratif global, tiba-tiba menampar keangkuhan negara-negara elit barat yang memiliki dana berbilion dolar? Mengapa pakar-pakar dari Amerika Syarikat, Eropah dan Australia terpaksa menelan ego mereka yang setinggi gunung dan terbang merentasi lautan ke Kuala Lumpur hanya untuk belajar satu perkara asas, bagaimana untuk memanusiakan penjagaan sesebuah nyawa? Semuanya bermula dengan satu imej. Sekeping gambar yang membelah dunia menjadi dua darjat yang berbeza, menelanjangkan kemunafikan dunia moden. Pada awal tahun 2023, satu gambar perbandingan telah dimuat naik ke laman sosial Weibo di China. Dalam masa kurang dari 3 jam, gambar tersebut telah mencetuskan tsunami kemarahan global, menggegarkan asas diplomasi antarabangsa dan meruntuhkan reputasi sebuah negara dunia pertama. Gambar itu memaparkan dua realiti yang sangat ekstrim, seolah-olah ia datang dari dua planet yang berbeza. Di sebelah kiri skrin adalah manifestasi neraka dunia. Ia adalah gambar Yaya, seekor beruang panda gergasi betina berusia 22 tahun yang ditempatkan di Zoo Memphis, Amerika Syarikat. Keadaan Yaya bukan sahaja menyayat hati, ia menjijikan dan mencarik-carik nilai kemanusiaan. Susuk tubuhnya yang sepatutnya megah kini hanya tinggal rangka. Tulang rusuknya menonjol tajam, seolah-olah merobek kulitnya yang nipis dan berkedut. Bulunya yang sepatutnya menjadi kebanggaan spesiesnya tebal dan memancarkan kontras hitam putih kini bertukar menjadi kusam, kotor dan gugur bertumpuk-tumpuk, mendedahkan kudis yang dijangkiti penyakit. Dia duduk merengkuk di sudut sebuah sangkar konkrit yang sejuk. Matanya kosong. Tiada sinar kehidupan, tiada keceriaan. Hanya satu renungan keputusasaan, memancarkan trauma seekor haiwan yang hanya menunggu malaikat maut untuk menamatkan penderitaannya. Namun, apabila mata dunia beralih ke sebelah kanan gambar tersebut, seluruh alam maya terdiam. Nafas mereka terhenti. Terpapar satu pemandangan yang membuatkan sesiapa sahaja ternganga. Di situ, berlatar belakangkan lanskap Pusat Konservasi Panda Gergasi, GPCC, di Zoo Negara, Malaysia, berdirinya seekor panda betina bernama Liang Liang. Tubuhnya gempal, bulat, dan padat dengan otot yang sihat. Bulunya sangat tebal, bersih berkilat, dan bersinar di bawah pantulan cahaya, bak salju yang baru turun. Dia sedang duduk bersandar dengan penuh gaya dan sangat santai. Dengan mata yang bersinar penuh kehidupan, dia memegang sebatang rebung bulu hijau yang sangat segar, mengunyahnya dengan penuh selera seolah-olah dia adalah seorang permaisuri agung yang sedang berehat di taman fidausinya. Adakah ini haiwan dari spesies yang sama? Bagaimana wang dolar Amerika boleh gagal secara memalukan di tempat di mana ringgit Malaysia mencipta syurga? Persoalan ini menjerit dari mulut Jiang Hao, seorang penganalisis dan aktivis pemuliharaan hidupan liar berusia 28 tahun di Beijing. Di pejabatnya, Jiang merenung skrin komputernya sehingga matanya merah. Rakan sekerjanya, Long Min, berdiri di sebelahnya dengan wajah yang pucat lesi. Ruangan komen di bawah gambar tersebut meletup dengan jutaan reaksi yang membakar. Rakyat Cina mengamuk. Adakah wang Amerika membeli hak untuk menyeksa jiwa haiwan kita? Mengapa Malaysia melayan haiwan kita seperti kerabat diraja, tetapi Barat melayan mereka seperti kain buruk? Bawa pulang Yaya sekarang juga. Kemarahan itu berubah menjadi histeria tragis apabila berita duka menyusul beberapa minggu kemudian. Lele, panda jantan di Zoo Memphis, Amerika Syarikat, diumumkan mati secara mengejut pada usia 24 tahun. Punca rasmi yang dikeluarkan, penyakit jantung. Pihak Zoo Amerika bergelut mempertahankan diri, menafikan sekeras-kerasnya dakwaan pengabaian dan penderaan. Mereka mengeluarkan kenyataan saintifik yang dingin, mendakwa Yaya menghidap penyakit kulit genetik dan masalah hormon.
Tiada simpati, tiada rasa bersalah, hanya alasan demi alasan saintifik untuk menutup kegagalan moral. Tetapi adakah dunia peduli dengan alasan murahan itu apabila mata mereka melihat sendiri penderitaan haiwan tersebut? Tanda pagar sejaya mendominasi seluruh dunia. Emosi rakyat Cina mencapai kemuncaknya. Dalam keadaan terdesak untuk mencari kebenaran, Ketua Pengarah Ngutempat Jiang Hao bekerja mengeluarkan satu arahan tegas. Kritikan emosi tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita perlu menyiasat secara saintifik dan objektif bagaimana seluruh kemudahan di dunia menguruskan panda kita. Kumpulkan data. Beribu-ribu batu dari situ, di sebuah makmal penyelidikan antarabangsa di Shanghai, Dr. Wang Mei, seorang pakar zoologi terkemuka berusia 32 tahun, sedang memerah keringat meneliti timbunan fail tebal. Dia sedang menganalisis pangkalan data dari setiap fasiliti penjagaan panda di muka bumi, Amerika Syarikat, Eropah, Rusia, Jepun, Thailand, dan Asia Tenggara. Dia membandingkan setiap parameter yang boleh diukur, bajet tahunan, kadar kelangsungan hidup, rekod perubatan, dan yang paling kritikal serta mustahil untuk dipalsukan, kadar kejayaan pembiakan semula jadi. Ketika Dr. Wang Mei memplotkan angka-angka tersebut di papan putihnya, pergerakan tangannya tiba-tiba terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Matanya membulat merenung satu laju data bertanda Kuala Lumpur, Malaysia. Garis graf itu mencacat naik, memecahkan segala anomali biologi yang diketahui dalam sains pemeliharaan di luar China. Dia menanggalkan cermin matanya, menggosok matanya dengan kasar. Ini adalah satu anomali biologi yang gila, bisiknya dengan suara yang tersekat-sekat. Adakah sistem kita digodam? Dia segera memanggil ketua penyelidiknya, Profesor Lin, seorang veteran dalam bidang genetik haiwan. Profesor Lin membaca laporan dari Malaysia itu. Selepas 10 saat yang sangat sunyi, Profesor Lin melepaskan satu keluhan panjang yang syarat dengan kekaguman. Sistem kita tidak rosak, Dr. Wang. Apa yang kamu lihat di situ adalah fakta tulen. Malaysia, sebuah negara kecil di garisan khatulistiwa, telah secara senyap-senyap dan tanpa sebarang publisiti murahan memalukan keseluruhan tamadun barat. Biar fakta ini meresap ke dalam minda anda, supaya anda faham betapa agung dan gilanya pencapaian anak bangsa kita. Di dalam dunia zoologi, membiarkan panda gegasi di dalam kurungan adalah cabaran biologi yang paling ekstrim dan mengecewakan di muka bumi. Mengapa? Kerana panda betina hanya mengalami fasa kesuburan, estrus, selama 24 hingga 72 jam sahaja dalam setahun. Ya, anda tidak salah dengar. Maksimum 3 hari dalam 365 hari. Jika penjaga terlepas tingkap masa emas ini, tiada anak panda untuk tahun tersebut. Di Amerika Syarikat dan Eropah, berhadapan dengan kekangan biologi ini, fasiliti bertaraf bilion dolar terpaksa menggunakan kaedah permanian beradas, artificial insemination. Proses ini sangat menyakitkan, mendedahkan haiwan kepada tekanan emosi yang dahsyat, memerlukan pembiusan yang membahayakan nyawa, dan malangnya, seringkali berakhir dengan keguguran. Namun, lihatlah keajaiban yang tertulis dalam rekod Zoo Negara Malaysia. Sejak ketibaan pasangan Zing Zing dan Liang Liang ke tanah air kita pada tahun 2014, sesuatu yang tidak masuk akal telah terukir dalam sejarah sains moden. Dalam masa 8 tahun, pasangan ini telah melahirkan bukan 1, bukan 2, tetapi 3 ekor anak panda yang sangat sihat Nuan-Nuan, 2015, Yi, 2018, dan Sheng Yi, 2021. Dan apakah rahsia yang membuatkan pakar antarabangsa hampir gugur jantung? Ketiga-tiga anak panda ini dilahirkan secara pembiakan semula jadi, natural mating. Tidak ada paksaan. Tidak ada jarum suntikan pembiakan buatan. Hanya satu proses alam semula jadi yang berlaku berulang kali. Mengapa?
Kerana Zing dan Liang berasa sangat selamat, sangat tenang, dan begitu dilimpahi dengan kasih sayang di bumi Malaysia sehinggakan tubuh mereka membenarkan magis biologi itu berlaku. Kadar kejayaan ini meletakkan peratusan pencapaian Malaysia jauh mengatasi gabungan keseluruhan benua Eropah dan Amerika Syarikat. Laporan saintifik penemuan Dr. Wang Mei ini mencetuskan gelombang kejutan di seluruh rangkaian akademik antarabangsa. Tiba-tiba, mata dunia tidak lagi memandang ke arah Washington atau London untuk mencari jawapan piawaian terbaik. Mereka memandang ke arah Kuala Lumpur. Bilik operasi Zoo Negara Malaysia mula dihujani ratusan email dari seluruh penjuru dunia. Dr. David Chen, pakar zoologi terkemuka dari Zoo San Diego, menulis memo kecemasan kepada lembaga pengarahnya. Kejayaan berulang Malaysia bukan satu kebetulan. Ia bukan nasib. Ada sesuatu yang sangat fundamental. Sesuatu yang sangat berbeza dalam cara mereka bernafas bersama haiwan ini. Kita tidak boleh lagi bongkak. Saya memohon untuk pergi ke Kuala Lumpur. Kita perlu belajar dari mereka. Permohonan demi permohonan dihantar. Pakar-pakar dari Kanada, United Kingdom dan Australia membuang ego barat mereka beratur di Malaysia dengan satu persoalan besar. Apakah rahsia orang Malaysia? Apabila Dr. Sophia Richardies, seorang doktor haiwan senior dari Eropah, tiba di Pusat Konservasi GPCC Zoo Negara buat kali pertama, dia membawa bersama mentaliti baratnya. Dia menjangkakan untuk melihat makmal steril berteknologi AI, barisan saintis berkod putih dan protokol yang dingin. Namun, sebaik sahaja pintu GPCC terbuka, apa yang terbentang di hadapan matanya membuatkan langkahnya terhenti dan falsafah kejayaannya terombak selamanya. Dia melihat barisan doktor veterina dan penjaga zoo, zookeeper, tempatan yang diketuai oleh pakar seperti Dr. Mat Naim dan saudara Akmal, yang mesra digelar Panda Daddy. Mereka memakai seragam biasa. Mereka tidak berdiri di belakang cermin kaca berlindung di balik tablet canggih. Dr. Sophia melihat Akmal sedang melutut di sudut kawasan pameran, memegang sebuah buku nota kecil, merenung pergerakan panda dengan renungan mata yang syarat dengan kecintaan. Adakah anda mencatat jadual kalori makanannya? Tanya Dr. Sophia melalui penterjemah, menjangkakan jawapan yang teknikal mengikut SOP. Pemuda Malaysia itu menoleh, memberikan satu senyuman ikhlas yang menjadi cerminan sebenar adab orang kita. Dia menjawab dengan nada yang begitu lembut, seolah-olah bercakap tentang anak kecilnya sendiri. Bukan sekadar makanan, Dr. Sophia. Kami sedang membaca mereka. Panda adalah haiwan yang mempunyai naluri liar yang mendalam. Mereka tidak akan pernah menunjukkan kesakitan. Jika mereka tunjuk mereka lemah, di alam liar mereka akan diburu. Jadi, kami di Malaysia tidak menunggu mesin penggerak berbunyi untuk tahu mereka sakit. Kami mencatat kelajuan langkah Zing hari ini. Kami memerhatikan sudut dajah bagaimana Liang memegang batang buluhnya pagi ini. Kami menganalisis warna dan kelembapan najisnya. Jika rentak langkah Zing hari ini lambat 2 saat berbanding kemarin, atau dia membuang najis yang teksturnya sedikit berbeza, kami di Malaysia sudah tahu ada sesuatu yang tidak kena di dalam hatinya. Dr. Sophia ternganga. Pennya hampir jatuh. Di negara barat, mereka mengikut manual. Beri makan. Jika haiwan tak makan, barulah panggil doktor. Ia adalah reaksi selepas kejadian. Tetapi di Malaysia, penjaganya menyedari perubahan emosi dan fizikal haiwan itu melalui ikatan batin, renungan mata dan rentak langkah. Ia adalah penjagaan psikologi tahap tertinggi. Di sinilah dunia barat diperkenalkan kepada satu falsafah kuno, satu kod kehidupan yang mengalir pekat dalam darah daging setiap rakyat Malaysia. Ia dipanggil budi bahasa dan kasih sayang. Ia bukan sekadar slogan pelancongan. Di Malaysia, tetamu tidak kira sama ada dia seorang manusia mahupun khazanah pinjaman negara luar. Ia mesti diangkat martabatnya.
Tetamu harus dilayan lebih baik dari tuan rumah sendiri. Perbezaan falsafah ini menjadi sangat ekstrem apabila melibatkan bapa makanan. Dan fakta ini akan membuatkan anda meremang bulu roma memikirkan betapa gilanya tahap dedikasi orang Malaysia. Di Amerika, Yaya diberikan bulu komersial yang ditebang secara pukal, disejuk beku, keras, dan dihidangkan tanpa jiwa. Jika Yaya menolak untuk memakannya, pihak zoo akan menganggap dia tidak lapar. Skim puncanya, Yaya menjadi rangka kelaparan. Tetapi di Malaysia, Zing Zing dan Liang Liang diiktiraf sebagai pencinta makanan yang sangat cerewet, gourmet. Jika sebatang bulu itu kurang manis atau tidak rangup, mereka akan membuangnya ke tepi. Adakah penjaga Malaysia memarahi mereka? Tidak. Adakah penjaga Malaysia membiarkan mereka berlapar? Sama sekali tidak. Bagi memastikan khazanah ini makan dengan selesa, kerajaan dan zoo negara menubuhkan satu skuad khas pencari bulu. Setiap hari, tanpa gagal, meredah hujan lebat khatulistiwa atau panas terik membelah kulit, pasukan ini akan memandu truk meredah hutan, ladang dan perkampungan di sekitar Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Mereka mencari pelbagai spesies bulu asli tempatan yang paling beraih seperti bulu betung, bulu lemang dan bulu semantan. Tahukah anda tahap ketelitian mereka? Sebelum bulu itu dihidangkan, setiap batang akan diuji secara manual. Penjaga Malaysia akan mematahkan bulu tersebut, menghidu aromanya dengan hidung mereka sendiri untuk memastikan tiada kulat dan merasa kelembapannya. Jika Liang-Liang merajuk dan menolak bulu jenis A pada waktu pagi, penjaga zoo tidak akan merungut. Mereka akan segera menghidupkan enjin lori, meredah kesesakan lalu lintas Kuala Lumpur pada hari yang sama, meredah pacat dan nyamuk di dalam hutan semata-mata untuk mencari spesies bulu B yang baharu. Ini bukan sekadar memberi makan haiwan pameran. Ini adalah layanan DDIP bertaraf 7 bintang yang menuntut darah, peluh dan penyerahan jiwa secara total. Apabila pakar luar negara mendengar tentang rutin ini, mereka menepuk dahi seolah-olah tidak percaya. Itu bukan sains, kata seorang penyelidik Eropah. Itu adalah tahap pengorbanan yang tidak wujud dalam manual barat. Namun, kejutan mutlak yang benar-benar mematahkan ego saintis perubatan antarabangsa berlaku di hadapan bilik rawatan veterina zoo negara. Pembiusan, anestesia, adalah prosedur standard di hampir seluruh fasiliti zoologi di barat untuk mengambil darah haiwan pemangsa bersaiz gergasi. Proses bius ini memberikan tekanan trauma yang amat dahsyat kepada hati, buah pinggang dan psikologi panda tersebut, mengurangkan jangka hayat mereka secara drastik. Pada suatu pagi, Dr. Michael Brown dari Australia berdiri bersedia dengan buku notanya, menjangkakan Doktor Malaysia akan mengeluarkan senapang pelali untuk mengambil darah Zing Zing. Tetapi hari itu, di zoo negara Malaysia, tiada senapang pelali. Tiada jarum pembius. Tiada sangka himpitan. Dr. Michael memerhatikan pasukan doktor haiwan tempatan berjalan ke arah pagar besi. Mereka hanya membawa sepotong epal. Penjaga zoo Malaysia itu tidak menjerit memberi arahan komando. Dia sebaliknya tersenyum, memandang ke dalam mata beruang liar itu, dan memanggil namanya dengan suara yang sangat lembut, persis seorang ayah memanggil anaknya. Mari sini sayang. Abang nak tengok lengan tu sikit. Apa yang berlaku seterusnya membuatkan lutut pakar-pakar barat itu lemah, dan air mata mereka gugur laju membasahi pipi. Dari sudut bilik, Zing Zing, pemangsa gergasi seberat lebih 130 kg yang rahangnya mampu menghancurkan tulang femur lembu, perlahan-lahan bangun. Dia berjalan dengan sangat tenang menuju ke arah pagar besi. Dia duduk bersandar, memejamkan matanya, dan tanpa disuruh, tanpa digari, Zing Zing mengangkat tangan kanannya sendiri, menghulurkannya keluar menembusi celah palang besi secara sukarela. Ketika jarum suntikan menembusi kulit lengannya untuk mengambil darah, raksasa gergasi itu langsung tidak tersentak atau melawan. Dia hanya terus mengunyah epalnya,
Merenung mata doktor tersebut dengan satu renungan yang sangat dalam, satu renungan yang penuh dengan kepercayaan mutlak. Bagaimana? Bagaimana anda melatih binatang buas ini melakukan ini? Dr. Michael berbisik. Suaranya pecah menahan sebak. Badannya menggigil melihat realiti sihir ini. Pakar Malaysia yang sedang membalut lengan panda itu menoleh. Matanya bercahaya dengan ketulusan yang murni. Kami tidak melatih mereka dengan paksaan, Dr. Michael. Kami tidak mendominasi mereka. Kami membina ikatan. Bertahun-tahun lamanya, kami duduk di sebelah pagar ini bercakap dengan mereka, membiarkan mereka mengecam bau peluh dan denyut nadi kami. Di Malaysia, tetamu adalah keluarga. Zing-Zing serahkan lengannya kerana dia tahu manusia di hadapannya ini sanggup berkorban nyawa untuk melindunginya. Anda tidak membius ahli keluarga anda sendiri semata-mata kerana ia lebih mudah untuk anda, bukan? Kata-kata itu ibarat peluru yang menembusi jantung saintis barat. Mereka akhirnya sedar tentang kemunafikan sistem mereka. Di barat, pengurusan dinilai dari pulangan pelaburan, ROI, dan belanjawan kertas. Haiwan adalah asid. Di Malaysia, haiwan diuruskan dengan hati, dipeluk di bawah payung kesopanan timur yang menghormati setiap nyawa Tuhan. Cinta tulus ini diuji dengan ujian eksistensial terburuk dalam sejarah moden. Apabila pandemik COVID-19 melumpuhkan dunia pada tahun 2020. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan, PKP, ekonomi Malaysia terhenti. Zoo negara ditutup sepenuhnya. Tiada pelawat bermaksud tiada jualan tiket. Dana menjunam ke tahap kritikal. Pada waktu yang sama, beberapa fasiliti di negara barat dengan angkuhnya merungut di media antarabangsa bahawa mereka tidak mampu menanggung kos panda dan mula mencatu makanan haiwan malang itu. Mereka menganggap haiwan tersebut sebagai beban kewangan. Tetapi adakah Malaysia menyerah kalah? Adakah wira-wira kita mengkhianati amanah ini? Tindakan zoo negara mempamerkan maruah kebangsaan yang tidak ternilai harganya. Bagi memastikan khazanah ini tidak terjejas walau satu saat, bagi memastikan bilik penyaman udara terus berfungsi meniru iklim secuan pada suhu 24 darjah Celsius, penjaga-penjaga haiwan Malaysia membuat pengorbanan yang meruntun jiwa. Mereka meninggalkan rumah, anak dan isteri mereka. Mereka membawa beg pakaian, membentang tilam nipis dan tidur di lantai koridor dan pejabat zoo selama berbulan-bulan lamanya. Mereka sanggup mengkuarantinkan diri mereka, makan mi segera dan biskut kering siang dan malam, mereda jalan raya yang sunyi sepi waktu subuh dengan kebenaran polis semata-mata untuk mencari bulu segar. Bagi mereka, membiarkan haiwan ini kelaparan kerana masalah kewangan adalah satu pengkhianatan kepada nama baik Malaysia. Biarlah abang-abang ni tak makan sedap, kata seorang penjaga dengan mata cengkung namun senyuman bangga. Asalkan tetamu negara ni kenyang. Orang Malaysia pantang khianat tetamu. Apabila berita pengorbanan gila rakyat Malaysia ini, ditambah dengan dermaan kilat berjuta ringgit dari seluruh rakyat biasa Malaysia, dari makcik jual karipap hingga pelajar sekolah, tersebar ke China. Pakar-pakar dari Beijing menangis. Di dalam mesyuarat video antarabangsa pada jam 2 pagi, wakil China menitiskan air mata. Rakyat Malaysia, kalian benar-benar mempertahankan nyawa anugerah ini menggunakan perisai nyawa kalian sendiri. Kami tidak akan melupakan budi ini. Kontras yang membakar jiwa ini akhirnya mencapai kemuncak emosi yang paling memisahkan darjat antara pengkhianat dan wira pada tahun 2023. Di Amerika Syarikat, kepulangan Yaya yang kurus kering pada April 2023 adalah satu aib dunia. Pesawat mendarat disambut oleh protes, kemarahan dan air mata kesedihan. Yaya pulang dalam keadaan yang hancur fizikal dan mentalnya, seolah-olah diselamatkan dari zon perang dan terpaksa dimasukkan terus ke unit rawatan rapi. Amerika telah menghancurkan kesihatannya. Namun, hanya beberapa bulan kemudian, pada bulan Ogos 2023,
Tiba masanya untuk Malaysia mematuhi perjanjian antarabangsa menghantar pulang anak-anak panda yang lahir dan membesar di tanah air kita, Yi dan Sheng Yi, ke China. Hari itu, awan mendung menyelubungi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Suasana di kompleks kargo bukan sekadar satu prosedur rasmi. Ia adalah satu majlis perpisahan keluarga yang meremukan hati jutaan rakyat Malaysia. Berita televisyen antarabangsa bersiaran langsung. Namun, apa yang terpapar di kaca skrin membuatkan dunia terdiam. Mereka tidak melihat pegawai yang kaku. Mereka melihat pemuda-pemuda Malaysia berbaju seragam hijau zon negara, lelaki-lelaki dewasa yang bertubuh sasar dan lasak menangis terisak-isak, tewas kepada emosi. Air mata mereka jatuh bercucuran membasahi pipi. Tubuh mereka terhinjut-hinjut menahan tangis. Mereka membelai jarum besi sangka pengangkutan itu. Dari dalam, Sheng Yi, anak panda yang merasai belayan kasih sayang Malaysia sejak lahir, menyondolkan hidungnya ke arah tangan penjaganya, seolah-olah cuba menyapu air mata ayahnya. Akmal, panda Dedi, menundukkan wajahnya ke sangkar besi, membisikkan doa dengan suara yang pecah diredam tangisan. Jaga diri baik-baik di tempat orang yang sayang. Jangan nakal-nakal kat sana. Ingat abang-abang kat sini. Maafkan kami kalau ada terkurang. Kami sentiasa sayangkan kamu. Rakaman video tangisan ikhlas lelaki-lelaki Malaysia ini telah meletup dan tular di seluruh negara China. Jutaan rakyat China yang sebelum ini dikaburkan dengan kebencian terhadap Barat atas penderitaan Yaya, kini mengalirkan lautan air mata kesyukuran, kekaguman dan penghormatan setinggi gunung terhadap Malaysia. Ya Tuhan! Tengoklah bagaimana abang-abang Malaysia itu menangis. Itu bukan lakonan depan kamera. Itu adalah kasih sayang sejati seorang bapa. Sistem Barat yang kaya raya menghantar pulang rangka hidup kepada kita. Tetapi Malaysia menghantar pulang bidadari yang bersinar terang. Inilah perbezaan antara syaitan dan malaikat. Lihatlah Yi dan Sheng Yi. Mereka sangat gemuk, bulat, bersih dan lincah. Rakyat Malaysia menjaga khazanah kita 100 kali ganda lebih baik daripada kita sendiri. Terima kasih Wira Malaysia. Apabila sangka dibuka di pusat kuarantin Chengdu, anak-anak panda dari Malaysia ini tidak menunjukkan sebarang trauma. Mereka melompat lincah, berguling manja, dan terus mendekati doktor haiwan Cina dengan penuh keyakinan. Mengapa? Kerana membesar di bawah siraman kasih sayang Malaysia, ke dalam minda mereka, dunia ini hanyalah sebuah syurga yang selamat. Mereka tidak pernah kenal erti kekejaman manusia. Pada malam itu, Jiang Hao, penyelidik di Beijing yang memulakan siasatan ini, menaip satu hantaran rumusan yang terus bergema dalam sejarah. Kegagalan Barat menyiksa yang melahirkan kemarahan dunia yang membakar. Tetapi kejayaan Kuala Lumpur melahirkan rasa hormat, tangisan keharuan dan persaudaraan yang abadi. Wang di dunia Barat mungkin boleh membina sangka bernilai $100 juta. Tetapi teknologi tercanggih sekalipun tidak akan pernah mampu mengajar manusia bagaimana untuk mencintai. Mulai hari ini, biarkan seluruh dunia melutut dan belajar makna sebenar budi bahasa dari rakyat Malaysia. Kalian telah menyembuhkan hati dunia yang lara. Bagi pakar-pakar Barat yang pulang ke negara mereka, mereka tidak hanya membawa balik nota diet. Mereka membawa pulang jiwa Malaysia dan cuba merombak sistem mereka yang rosak. Kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton, membaca dan menghayati kisah agung ini, Malaysia mungkin bukanlah sebuah negara yang dilabil sempurna oleh media asing. Kita sentiasa rasa kedil berbanding negara maju. Tetapi, apabila alam semesta menguji nilai teras kemanusiaan, keluhuran empati, dan keikhlasan melindungi nyawa ciptaan Tuhan, sistem ciptaan Barat runtuh menyembah bumi. Dan siapa yang berdiri tegak sebagai wira dunia? Kita. Malaysia.
Kita tidak perlukan propaganda jutaan dolar. Dedikasi tanpa jemu wira-wira kita di Zoo Negara mengesahkan satu hakikat yang tidak boleh disangkal di sebalik kerancakan pemodenan. Jiwa Nusantara warisan nenek moyang kita yang dipenuhi dengan kelembutan budi bahasa dan keagungan kasih sayang masih mengalir sangat pekat dalam nadi setiap rakyatnya. Zing Zing dan Liang Liang terus hidup bahagia meniti hari tua bagai raja dan permaisuri di bumi kita, menjadi saksi bisu keagungan hati bangsa kita. Tidakkah kisah ini membuatkan bulu rumah anda merinding? Tidakkah jantung anda berdegup pantas dengan rasa bangga yang tidak tertanggung? Angkatlah wajah anda tinggi-tinggi hari ini. Banggalah menjadi anak Malaysia. Kerana kitalah bangsa yang telah membuktikan bahawa sebesar manapun wang dan teknologi, kasih sayang dan keikhlasan akan selamanya menjadi satu-satunya kuasa yang menghidupkan keajaiban sebenar. Jika kisah epik kepahlawanan moral dan kebanggaan patriotik ini membakar jiwa anda, jika ia mengingatkan anda betapa hebatnya nilai hidup di tanah tumpah darah kita, jangan biarkan ia terhenti di sini. Kongsikan kehebatan mutlak negara kita ini kepada setiap ahli keluarga, kawan-kawan dan kepada dunia. Tekan butang subscribe, berikan like dan tinggalkan laungan kebanggaan anda di ruangan komen untuk menghormati pengorbanan wira-wira kita di Zoo Negara. Biarkan algoritma dunia tahu siapa sebenarnya rakyat Malaysia. Tunduk hormat untuk kehebatan budi bahasa kita. Malaysia boleh, hari ini dan selamanya.